Hello guys, tengok sampai hari ni masih ada orang PM saya. Wow, gaji dia 1,700 bersih lah, okey. Dia nak beli Mitsubishi Lancer. So saya fikir kejap Mitsubishi Lancer okey, contoh kalau dia model lama, monthly dia bulanan anggaran dalam 1,000 something punya. Ataupun bawah 1,000 kalau korang ada down payment. So gaji 1,700 bersih ni saya akan suggest diorang ambil Persona ataupun Private ke, Saga ke. Kalau nak okey sikit boleh cuba try dengan Myvi ke. Kalau untuk Lancer, Civic mungkin ada susah sikit sebab mereka punya bulanan tinggi. Bukan you tak dapat beli, mungkin you boleh beli di future. So means you kena usaha sikit, kasih naikkan gaji dulu. Mungkin gaji ada 2,500, 3,000, baru kita planning nak beli kereta yang mahal-mahal ataupun cantik-cantik punya lah. So buat masa sekarang boleh cuba pilih kereta yang ekonomi dulu. Janji you boleh cover bulanan dia lagi servis dia. Sebab satu lagi kita kena fikir maintenance. Maintenance pun orang kata murah tau. So saya punya suggestion kalau gaji 1,700 ke bawah boleh cuba dengan kereta lokal dulu. Nanti gaji dah naik slowly baru kita tukar kereta lagi elok. Jangan kasih bebankan hidup. Kita slowly sahaja. Jangan nampak kawan ada Honda Civic, terus you pun nak Honda Civic tapi gaji 1,500. Itu tak masuk akal tau. So kawan-kawan, you nak cari kereta bajet-bajet yang macam mana? Komen di bawah ataupun PM saya terus. Itu saja kawan-kawan, Sandai Pagi Advice. Kita jumpa next